siapa Allah Ta'ala suka, siapa yang Allah Ta'ala nak, Allah akan bagi hadiah kefahaman agama tadi. Jadi kefahaman agama tu adalah satu hadiah yang Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki sahaja. Jadi kita beruntung yang mana Allah Ta'ala pilih dari kalangan ramai perempuan-perempuan di luar sana, Allah Ta'ala pilih kalian semua untuk belajar agama. Jadi ini satu nikmat, ini satu kelebihan. Jadi hadiah ni Allah Ta'ala bagi kepada siapa Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala tak bagi kepada semua. Hadis Nabi sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dari siapa Allah Ta'ala nakkan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan bagi kefahaman agama. Jadi kita datang ke madrasah, sama ada pelajar daripada jurusan alimah maupun hafizah, kita datang sini untuk belajar tentang agama. Kita datang sini untuk faham apa itu agama. Kita datang sini untuk faham apa itu mesej-mesej Allah Ta'ala dalam Quran yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita melalui perantaraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita nak belajar hukum hakam agama, apa yang halal, apa yang haram, apa yang baik, apa yang tak baik untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita datang ke madrasah sini, sama ada pelajar tahfiz maupun pelajar alimah, kalian datang sini belajar untuk faham agama. Jadi untuk faham agama ni Allah Ta'ala pilih. Dalam ramai Allah Ta'ala pilih kalian 70-80 orang di hadapan saya ni untuk belajar agama. Jadi ni satu kurniaan yang sangat besar, satu kurniaan yang sangat hebat. Kawan saya datang daripada Australia, Melbourne, minggu lepas. Jadi dia duduk sini selama lebih kurang 8 hari. Hari ni hari terakhir. Jadi tadi pergi ke Kajang, kemudian flight dia pukul 3 tadi. Nak bagi tahu, dia ni hidup di dalam satu negara yang mana bukan negara Islam. Kita kat Malaysia ni kita boleh dikatakan negara Islam lah, kerana agama rasminya adalah agama Islam. Dan majoriti rakyat juga adalah dari kalangan orang Islam. Berapa? 73% lebih, 75% lebih orang Islam. Jadi kita duduk di Malaysia ni, kita berada dalam satu suasana agama, negara Islam. Jadi beliau ni, dia datang daripada negara yang bukan negara Islam. Jadi dia datang ke sini, dia lihat suasana mula-mula dia sampai di KL, dekat pavilion sana tu. Dia sewa hotel kat sana. Jadi dia lihat suasana situ, dia rasa sama je, dia kata. Aku dekat Australia pun sama, tengok sini pun datang sama. Sama ada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam, aku lihat mereka ni sama. Sama ada di Malaysia ataupun di Australia, sama. Samanya apa? Nampak waktu azan dikumandangkan pun masih ramai orang duduk di lepak tepi-tepi jalan. Tak ada pun terburu-buru nak pergi ke surau ke, tergopoh-gopoh berlari-lari nak pergi ke masjid ke, tidak ada. Nampak sama. Jadi di negara dia pun sama, dia lihat benda tu sama. Tetapi apabila dia masuk ke madrasah, dia ziarah beberapa masjid, barulah dia kata, inilah yang aku nak lihat, inilah yang aku nak rasai apabila berada di negara Islam ni. Poin saya adalah, kita duduk di Malaysia ni mungkin kita rasa biasa orang pakai niqab, pakai purdah, tutup aurat biasa. Tetapi bagi orang yang tidak merasai suasana begini, mereka akan sangat hargai. Jadi kita sangat beruntung yang mana kita di Malaysia ni mudah untuk kita praktiskan Islam. Kita nak pakai tudung, tak ada polis sekat kata kenapa pakai tudung. Kita nak pakai purdah, tak ada pun orang lihat, kenapa pakai purdah, tak boleh pakai purdah, nanti kami report polis, nanti kami ganggu.